Takbir, takbir, takbir. Ya Allah. Hai. Hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So apa khabar semua? Masuk dalam video Abang Ilham. Masuk di dalam video Ilham, kita buat senaman babat. Itu ibu punya senaman babat. Tapi ini Ilham. Nampak tak orang pergi main gym kan? Macam mana pula tu? Okey, tapi itu bukan Ilham nak mempersoalkan dan nak perceritakan pada malam ini ya. Tapi sebenarnya planning Ilham dalam video kali ini berada bersama ibu sebenarnya. Tetapi memandangkan ibu, ialah Ilham dan ibu, untuk pengetahuan kakak-kakak, Ilham dan ibu baru sahaja sampai Kuantan pada hari ini. Sebelum ni kita orang berada di mana? Kita orang berada di kampung. Dan untuk apa tu Abang Ilham balik kampung tu? Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah Ilham dan ibu hantar pengantin sedara ke belah pihak lelaki. Sedara Ilham perempuan lah kan, pengantin perempuan nak hantar ke sebelah lelaki di Johor Bahru. Okay, so Ilham dan ibu ni sebagai orang yang misali, orang kata orang yang baik kan, kita orang pergilah pergi JB. Dan dekat seminggu juga Ilham dan ibu berada di kampung. So hari ini barulah kita orang berdua balik ke Kuantan. Tapi Ilham daripada siang, Ilham sampai lebih kurang dalam pukul 12 tengah hari. Ilham tak tidur, Ilham tak apa, Ilham keluar ada banyak urusan dekat bandar sana. So ini baru Ilham balik. Tadi Ilham pergi main gym. Okay, ni baru Ilham nak balik. Ibu dah bantai tidur kat luar dah. Ya, Ilham tak tidur-tidur lagi. Tapi Ilham harap akak-akak dapat stay tune dalam video kali ini. Sebab apa? Sebab di video kali ini Ilham ada nak share sedikit apa kisahnya. Okey, kisah apa tu? Dia kisah seram lah. Kisah seram gila-gila seram. Okey, so sebelum kita nak lanjutkan kita punya next cerita ni, okey, dan Ilham nak minta tolong akak-akak semua, jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa untuk subscribe Ilham punya channel. Sebab apa? Sebab Ilham nak fokuskan dan Ilham nak target 200k subscribers pada tahun 2026. Macam itu ya. Kalau Ilham dapat target 200k subscribers pada tahun 2026 ini, Ilham akan buat satu berita tergempar di dunia ini. Okey, untuk akak-akak. Okay, sempena 200k subscribers lah macam itu ya. Dan sebenarnya akak-akak, Ilham sebenarnya ada berita yang kurang menyenangkan nak beritahu pada akak-akak. Okey, tapi jangan sedih dulu. Dia tak sedih tapi dia seram. Okey, mari kita masuk di dalam studio seram. Akak-akak ingat tak ada satu malam apabila Ilham pernah buat live tapi di tempat yang gelap. Okey, tak adalah baru sangat, tapi kebelakangan ni dalam 2 ke 3 minggu lepas Ilham pergi ke Janda Baik. Okey, Ilham pergi ke Janda Baik untuk release tension lah kan. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan kakak-kakak, Ilham bukan pergi seorang. Ilham pergi dengan mak Kak Ilham kan. Diorang ada satu family dan 2 orang anak. Okey, so nak ceritanya kat sini kan, betapa pentingnya adab kita dan pentingnya percakapan kita di mana-mana tempat yang bukan tempat kita. Macam tu Ilham beritahu. Okey, sebenarnya dalam cerita ni Ilham pun baru tahu. Okey, kita ingatkan hantu ni hantu je lah kan, Pontianak, pocong kan, langsui. Ilham ingat macam tu je. Rupanya haiwan pun ada yang jenis macam itu juga. Haiwan akak-akak ni. Mesti akak-akak tak tahu kan haiwan apa yang jadi hantu ni. Bapaknya lah. Okey, sebenarnya haiwan pun boleh menjadi hantu juga. Tapi ni lah, okey, ni yang Ilham akan bagi tahu. Dalam satu malam tu, okey, Ilham dan keluarga angkat Ilham ni berkumpul dekat homestay dekat Janda Baik, tempat mana Ilham tak boleh bagi tahu dan Ilham pun tak ingat sebenarnya tempatnya. Okey, tapi Ilham malam tu kita orang ada makan lebih kurang dalam pukul 10.30 malam. Okey, 10.30 malam. Anak mak angkat Ilham ni dia ada tegur sesuatu, tapi Ilham tak tahulah yang dia tegur tu secara spontan ataupun memang dia tegur dia nampak benda tu. Okey, beremam bulu romaku dek, beremam bulu romaku. Okey, dia tegur benda tu
tak jauh daripada kedudukan kita orang semua. Lebih kurang macam Ilham kat sini, yang dia tegur tu dekat ni apa, almari belakang ni. Yang dia tegur tu adalah pokok. Okey, pokok tu memang tak jauh dengan kita orang, dan dia kata, "Weh, ni cara-cara dia cakap Kau buat apa kat situ?" Dia cakap macam tu. Meh join sekali," dia kata gitu. Ilham semua dengan keluarga dia orang ni, kita jadi macam, dia borak dengan siapa? Kan? Ke memang dia saja ke nak takut ke kita orang ke? Tak tahulah, wallahu alam lah kan. Tapi nak cakapnya, Ilham rasa memang benda tu berada di atas pokok. Dia pokok sebenarnya kakak. Pokoknya pokok rendah je. Tetapi dia macam tak ada angin, tapi pokok tu dia bergoyang macam ada benda yang main dekat atas pokok tu. Beremang bulu roma. Okey. Lepas tu, keesokan harinya, kita orang balik macam biasa ke Kuantan semula. Daripada Kuantan ke Janda Baik, tidur satu malam, dan daripada Janda Baik balik semula ke Kuantan. Okey, balik semula ke Kuantan. Akak-akak ingat tak Ilham sakit perut, muntah-muntah semua tu? Tahan tak dek perut tu? Dia kata, sakit lah bu. Dia kata nak buang air. Ibu tu fikir nak buang air kat mana ni? Dekat Muazzam tu kan, dekat tepi jalan tu. Mana nak ganti? Ya, betul. Kita nak terfikir nak berhenti kat mana aku ni? Hari yang pertama, keesokan harinya, hari yang pertama tu Ilham yang kena dulu. Ilham sakit perut, Ilham muntah-muntah macam tu kan. Tapi lepas tu demam. Tapi demam tu sekejap sahaja. Okey? Dan besoknya Ilham dapat berita daripada keluarga mak angkat Ilham. Dia kata anak dia kena rasuk. Okey. Anak dia kena rasuk, okey? Dan waktu tengah berubat, akak-akak bayangkan lebih kurang dalam 3 ke 4 orang yang menahan yang orang kena rasuk ni. Sebab benda tu dia memberonta, dia macam nak lari. Dan sebenarnya anak yang bongsu mak angkat Ilham ni, dia ada takat gambar. Sebab dia sepasang adik-beradik kan, dia 2 orang je, laki dengan perempuan. Yang laki ni sulung, yang perempuan ni bongsu. Alright? Dia ada takat gambar abang dia, dan dia tunjuk kat Ilham. Dan Ilham tengok muka abang sulung tu seperti wajah beruk. Bukan nak cakap muka dia beruk, bukan. Tapi muka dia seiras dengan beruk macam tu. Rupa-rupanya yang merasuki badan anaknya itu ialah hantu, macam hantu beruk. Ilham pun tak faham juga macam mana sebenarnya. Tapi Ilham tadi Ilham tanya ustaz yang selalu buatkan Ilham air tawar semua tu kan. Dia cakap benda tu memang rupa dia macam beruk. Dan boleh kemungkinannya antara dua. Muka benda tu memang macam beruk ataupun memang beruk. Okey, memang beruk betul. Dan beruk tu sebenarnya Ustaz Ilham kata dia masih tak mati lagi. Okey, sebab ustaz yang merawat tu bukan ustaz yang Ilham lah. Ustaz yang merawat anak mak angkat Ilham ni adalah ustaz yang lain. So ustaz tu mungkin ada bagi air tawar. Ustaz Ilham cakap kemungkinan benda tu akan tunggu air tawar tu akan habis dan baru dia attack semula. Alright? Dan Ilham sebenarnya kalau kakak tengok cincin ni kan, cincin ni bukannya untuk apa-apa. Cumanya cincin ni kita buat macam Ilham masukkan aura-aura yang baik-baik macam tu je lah. Ustaz Ilham tolong buatkan macam tu kan. Bukannya kita bergantung pada cincin ni, tak. Sekurang-kurangnya kita ikhtiar cara lain macam tu kan. Kita dalam kehidupan kita kena ada ikhtiar macam tu. So mak angkat Ilham ni beli satu cincin dan suruh Ilham bagi kat Ustaz Ilham, suruh buat apa-apalah yang sepatutnya dekat cincin tu. Alright? Dan sebenarnya Ustaz Ilham dia cakap tadi, dia kata kita kalau pergi masuk dalam hutan, okey, kita masuk dalam hutan dan kalau kita terjumpa haiwan yang macam bersih ataupun jinak, okey, bersih ataupun jinak, kita jangan kasari dengannya. Kita tak boleh berkasar dengan dia, kita tak boleh sepak-sepak dia, kita tak boleh baling batu kat dia, tak boleh. Sebab apa? Sebab dekat hutan ni bukan rumah kita. Dekat dalam hutan ni adalah rumah-rumah
makhluk-makhluk yang kita tak nampak lah kan. Makhluk-makhluk yang kita tak nampak tu. Dan selalunya benda makhluk-makhluk halus ni, jin ni, dia bela haiwan. Kiranya dia letak haiwan tu di tempat itu untuk menjaga kawasannya. Sebab Ustaz Ilham ada kes, dia kata kat Ilham tadi, dia ada kes, ada satu kura-kura ni, besar jugalah, duduk di atas batu sungai. Dan ada satu remaja dalam sekumpulan remaja, dia baling batu dan dia gelak lah. Okey, rupanya kebesokannya malam tu semua kena rasuk. Sebab apa? Cari punca. Dia cerita balik, rupanya betul lah. Kes yang dia baling batu dekat kura-kura dekat batu sungai tu, itu adalah penjaga dia. Benda tu bela kura-kura tu dan letakkan di situ untuk jaga kawasan itu. Itu adalah satu ilmu. Okey, itu adalah satu ilmu yang terbaru, yang supaya kalau akak-akak pun yang mana suka hiking, okey, yang mana suka panjat-panjat gunung ke apa semua tu kan, kalau ternampak, ingatlah pesanan Ilham ini ya anak-anak. Aku dah jadi cikgu. Okey, sepatutnya malam ini kita bukan nak cerita ini sebenarnya akak-akak. Sebenarnya malam ni kita ada cerita lagi best sebenarnya, tapi cerita ni daripada ibu. Tapi ibu, Ilham minta maaf banyak-banyak daripada pihak ibu kan. Ibu tak dapat nak ceritakan pada malam ini dengan akak-akak sebab ibu terlampau penat. So Ilham kesian kat ibu dan Ilham minta maaf banyak-banyak. Okey, kalau cerita Ilham ni memang tak best untuk akak-akak. Tapi Ilham memang minta maaf betul-betul sekali lagi. Ilham bukan tak tahu nak buat konten apa dah. Sebab sekarang ni pun dah pukul berapa? Pukul 1.20 pagi kakak. Pukul 1.20 pagi. Kalau Ilham buat konten game sekarang, menjerit-jerit terbangun ibuku. Okey, kalau Ilham buat reaction sekarang, dua-dua terbangun sekali kat depan tu sekarang. Dengan Ilham tak boleh nak tidur sekarang. Ya? Macam itulah ceritanya kakak. So, Ilham nak pesan kat sini, di mana pun kita pergi, di mana pun kita berada, jaga mulut kita. Tapi Ilham tak tahu orang yang kena rasuk tu dia sengaja bercakap dengan benda tu ataupun dia memang nampak benda tu ataupun dia nak menakut-nakutkan kita orang semua. Ilham memang tak takut lah, bukan tak takut apa, kita jadi macam dia gurau je kot kan, dia nak menakutkan adik dia, nak menakutkan mak dia ke gitu kan. Ilham ni hanya duduk-duduk sekali je lah kan. Baru Ilham perasan dalam gambar yang adik dia tunjuk tu, rupanya memang serupa-rupa beruk macam siamang. Siamang rupanya seiras-iras dengan siamang. Dan jari mak angkat Ilham cerita, jari anak dia tu lebih kurang dia macam, jari dia sebesar-besar macam jari Ilham. Tapi waktu dia sakit hari tu, jari dia macam kurus macam orang mati. Lepas tu kuku dia ni macam kuku beruk. Akak bayangkan jari orang mati macam mana, lepas tu dengan kuku dia serupa dengan beruk, jadi jenis panjang macam tu. Faham tak? Akak bayangkan akak abaikan benda kat belakang ni. Ilham balik tadi pukul 12.30 hari, Ilham balik buka-buka pintu, rupanya dah roboh dah mendatang ni. Tak tahu macam mana boleh berobohnya. Akak bayangkan Ilham beli ni mahal tau, tapi berat Ilham mendatang ni. Nampak? Kalau akak perasan kat belakang tepi ni, ni roboh ni. Sebab Ilham tak ada. Cuba kakak suggestkan dekat Ilham macam mana nak lekatkan betul-betul, nak lekatkan betul supaya tak jatuh dah. Nanti boleh komen kat bawah. So Ilham nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada akak-akak yang mana sudi tengok live Ilham, sudi tengok Ilham punya video yang tak lepas-lepas. Apa benda aku cakap ni babo ni bapaknya. Minta maaf lah ya kalau Ilham ada skip video banyak-banyak. InsyaAllah Ilham post ni, yang ni Ilham post, dan besok insyaAllah Ilham akan post video bersama dengan Ibu Noi. Okey, kalau akak-akak nak Ilham post video dengan Ibu Noi, akak-akak semua boleh komen di bawah. Dan jangan lupa share dekat orang-orang semua kan. Ketuk majikan tu, weh kau dah tengok belum cerita Ilham no? Belum, kau tengok sekarang. Mana-mana akak pergi kedai makan kan, dah tengok belum cerita Ilham no? Belum, kau tengok kau jangan makan. Kau tengok kau jangan makan. Buat macam tu kakak-kakak. Pergi kedai makan, kalau ada skrin besar tu kan, buka cerita Ilham no. Kau jangan tak buka. Macam tu, kau marah je. Ya, wajib. Pergi mana-mana kat sekolah tu kan,
Kalau kat sekolah tu ada event tengok wayang ke apa, jangan tengok cerita benda lain. Jangan tengok cerita benda lain. Kata-kata Upi tak payah, tengok cerita Ilham Noor. Buat macam tu akak-akak. Ya, sampai tahap macam tu sekali. Agaknya aku ni memaksa orang bapaknya. Okay, thank you so much akak-akak yang mana sudi support Ilham daripada dulu sampai sekarang. Thank you so much yang mana dah like, comment, share dan jangan lupa untuk subscribe Ilham punya channel Ilham Noor dan juga Ikmal Noor dan juga kakak ipar Ilham kita channel. Pak sekali. Okay, apa-apa pun jumpa akak-akak semua dan fans-fans kita di video akan datang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.